kalau branch Public Gold yang ada setakat ini di Sabah hanya ada di Kota Kinabalu sajalah. Branch Public Gold yang ada di Kota Kinabalu ni ada di Alam Mesra, dan kalau di Keningau dan tempat-tempat yang lain lagi belum ada. Jadi coming soon Public Gold dia akan buka lagi satu branch di Tawau. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, walaupun tuan-tuan dan puan-puan berada jauh daripada branch Public Gold, itu tidak menjadi alasan untuk kita tidak boleh mula menabung dengan Public Gold. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Public Gold ada sediakan satu kaedah di mana walaupun kita jauh daripada branch, kita masih boleh menabung emas dengan Public Gold. Kita boleh menabung serendah RM100. Lepas tu, kita kumpul sikit-sikit kita punya gram emas, capai gram emas yang kita mau, kita mintakan sistem pos kita punya emas ke rumah. Dan yang paling penting tuan-tuan dan puan-puan, jangan risau. Public Gold dia ada cover insurance. Walaupun kita jauh daripada kawasan branch Public Gold, itu tidak menjadi masalah. Public Gold dia pos kita punya emas dengan insurans. Paling penting tuan-tuan dan puan-puan, kalau mau saya bantu, mau saya guide macam mana cara beli emas walaupun berada jauh daripada kawasan branch Public Gold, terus pergi dekat bio saya dan klik link di bio saya untuk saya bantu. Okey?